Okey sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat-sahabat semua, apa khabar semua? Harap semua sahabat-sahabat sihat sejahtera bersama keluarga. Okey, hari ini saya bersiaran lagi lah. Saya bersiaran lagi di pot yang biasa saya datang tu lah, dekat Sungai Sempit. Pot ni memang viral lah kalau ikut ramai orang. Hari ni tak ada, so kita datang air tengah surut. So tengok isteri saya dah start memancing. Okey, so apa-apa pun semoga hari ni ada rezekinya. Okey, memanglah di sini kita nak cari target kita itu ikan tanda ataupun semilang lah. Tapi gerut-gerut pun ada juga, gerut-gerut lama. So kita tengoklah kalau ada rezeki kita nak target kita hari ni tanda dengan semilang. Tengok kalau ada rezeki. Okey, pada sahabat-sahabat semua yang selama ini telah membantu dan mendukung saya punya channel, saya mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga sahabat-sahabat semua dilimpahkan kurniaan yang sihat sejahtera bersama keluarga, dimurahkan rezeki dan juga dipanjangkan usia. Okey, dipermudahkan segala urusan. Pada sahabat-sahabat yang baru jumpa channel saya, okey, jangan lupa tonton video saya dan juga jangan lupa juga tekan butang subscribe, memberi komen, share. Okey. Penat pula ni, baru sampai. Okey. So dia dapat ikan buntal tu. Bagus strike ikan buntal. Belum ada strike lagi lah. Bagus strike ikan buntal. So apa pun pada sahabat-sahabat semua, semoga sahabat-sahabat terhibur menonton video kalau kita ni. Okey. So kita terus mancing. Tengok apa yang kena. Ada. Ikan apa tak tahu. Kita tengok ikan apa. Oh, gerut-gerut. Alhamdulillah ada saiz. Itulah. Nak mancing. Okey. Okey. Lanjut. Tengok apa yang kena dia. Tu dia. Menarik nampak. Oh, kita punya pun. Ada. Kenapa tu? Yalah mengenjut bawa rod lah. Ikan gerut-gerut juga kot. Padu juga. Okey lah. Boleh lah buat goreng-goreng. Okey, lanjut. Yang kena. Ikan apa tu? Rod kecil melengkung lah. Mengenjut. Ikan apa? Gerut-gerut juga. Okey, alhamdulillah lah buat goreng-goreng. Okey. Tu dia. Pergi sana pergi. Tu dia. Dah strike dah. Lagi. Lagi strike lagi. Ikan apa tu? Gerut-gerut juga kot. Musim ni. Hari ni gerut-gerut je. Tapi tengok nyungkuk-nyungkuk lain macam tu. Ikan apa tu? Daun baru. Dia memang kalau daun baru. Memang tak boleh nak lari lah. Daun baru dengan dia tak boleh nak dipisahkan. Okey, lanjut. Tu dia. Dia kan tak tahu. Ada nampak narik tadi. Ada. Alhamdulillah. Tu dia. Tanda seekor strike. Dah naik. Alright. Lanjut. Tengah melambai-lambaikan tangannya. Sudah lambai apa tak tahu. Banyak sungguh.
Dia dah melengkung tadi tu. Tengok. Ada tak? Ke lepas? Tadi dia tarik berapa kali? Ada? Ada kot. Tak ada. Lega. Apa yang kena? Oh. Terlepas? Aduh. Sayang lah. Tu. Tak ada. Tadi bergegar orangnya. Tak ada. Yang dia kena. Oh, menyengguk-nyengguk. Kenapa tak tahu. Oh, ikan gerut-gerut. Alright, sebaya macam tadi. 4 jari. Besar juga. Okey, lanjut. Dia je kita bawa seekor naik lah. Oh, cuy. Tak tahulah. Nasib baik tak kumpul lah walaupun seekor ada juga kan. Tu ujung tu tengok tu seekor bangau tu. Tengok bangau lah macam mana. Apa mana? Kenapa? Ikan gerut-gerut? Gerut-gerut. Okey lah. Okey, lanjut. Apa tu? Gerut-gerut? Oh, lama. Allah. Payung aku tak. Tengok apa yang kena. Alright. Yes. Tengok apa yang kena. Kenapa ni? Dua ikut. Ikan apa? Oh, alhamdulillah. Tu dia. Target kita. Alhamdulillah ada rezeki hari ni. Tu. Tu dia. Kecil dia tu. Okey. Tanda. Alhamdulillah. Kuat tariknya. Tengoklah. Tak tahu apa ikan apa ni. Cik baik tak lucut. Ini ada ke? Allah, tak ada kot. Slow ya, tak ada lawan pun. Tengoklah. Kalau ada, alhamdulillah lah. Tengok. Ada. Lucu tu gue. Aduh. Ikan tu. Kenapa? Ringan je. Lah.
putih dah aku punya mata. Okey sahabat, so kita tamatkanlah kita punya aktiviti hari ni. Hari ni okey, air pun dah naik, so kita pun nak balik dah. So alhamdulillah lah, target kita hari ni ada tapi tak banyak lah. Orang rumah 100 ekor, saya 100 ekor. Ingatkan saya tadi dah kumpau dah. Saya cuma dapat 2 ekor je hari ni. Mula-mula tadi gerut-gerut, yang last kali ni tadi baru saya dapat ikan tanda. Alhamdulillah lah, target kita sampai 2 ekor je. Tapi orang rumah saya serat dia banyak lah. Oh, macam-macam ikan ada. Gerut-gerut, ikan dor baru. Itu memang lah dia punya ni, kesukaan dia menarik ikan dor baru. Okey sahabat. So hari pun dah tak ada petang sangat ni. So kita nak balik lah. Kita nak kemas-kemas, kita balik. So kepada sahabat-sahabat, semoga sahabat-sahabat terhibur menonton video saya kali ini. Ya, diharapkan sahabat-sahabat semua terhibur lah. So kita akan jumpa lagi di lain video lah nanti kalau ada masa yang lapang. So kita akan buat lagi satu konten. Okey lah, sahabat. So apa-apa pun semoga ceria selalu, dan selepas ni nanti saya tunjuk hasilnya. Okey sahabat, inilah hasilnya hari ni. Target kita untuk dapatkan ikan tanda ni last kali saya dapat tadi. So adalah sikit rezeki hari ni. Orang rumah saya dapat kapas, dapat gelama, gerut-gerut. Itu dia favorite dari daun baru. Okey sahabat, jadilah alhamdulillah ada hasilnya, tak adalah kumpau. Okey, so kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum.